naratif berkenaan dengan KBSP. Kerajaan Madani melalui KBSP telah mengumumkan dividen sebanyak 6.30% bagi tahun 2024. Ini adalah kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun dan merupakan berita baik yang pasti buat semua pencarum tersenyum lebar. Apa maksudnya? Ini tanda ekonomi kita berada di dalam fasa pemulihan yang baik. Usaha kerajaan untuk stabilkan ekonomi dan tingkatkan pelaburan dah mula menunjukkan hasil. Lebih daripada itu, kenaikan dividen ini juga membuktikan pengurusan KWSP yang cekap dan memastikan pulangan yang kompetitif walaupun ekonomi global berdepan dengan cabaran. Dengan kadar dividen yang meningkat, pencarum KWSP boleh rasa lebih yakin untuk terus menyimpan dan merancang kewangan pada masa depan dengan lebih baik. Ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan simbol keyakinan terhadap ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Kita percaya kerajaan Madani akan terus bekerja keras dalam memperkokoh dasar ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat. Tapi ingat, perancangan kewangan itu tetap penting. Pastikan simpanan cukup untuk masa depan, sebab bila tiba waktu besaran nanti, kita nak hidup dengan tenang dan selesa. Terima kasih, Kerajaan Madani.